Uish, rider ramai juga ni. Nampak gaya macam sidai je. Pukul 10 tepat baru siap. Setengah jam aku kat sini saja. Rugi masa. Sebabkan kedai ni sidai aku, tak boleh buat apa lah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Okey guys, seperti biasa. Korang sendiri nampak benda ni kalau aku tak pick up, tak lengkap lah vlog aku. Aku ni memang dah macam duta Grab pula, duta McD dah. Setiap video ada je lah kena pick up McD. Tak pernah terkecuali. Okey, tak apa. Sekarang pukul 7.29. Saya dah sampai di McD Reko untuk pick up order yang pertama. Jom tengok dah siap belum. Nombor 974. So dia dekat siap lagi. Tunggu kejap. A few inches later. Okey, baik sama. Okey. Settle pick up order yang pertama. So, aku dah pakai phone holder baru. Ramai yang tanya, kenapa tukar phone holder? Sebab, contohlah ni order kecil. Selalu aku dapat order yang besar. Jadi bila nak letak phone holder tu, aku nak kena letak makanan dulu, lepas tu baru dah masukkan kan. Jadi bila macam ni, aku satu tangan pun boleh masukkan phone holder tu. Nampak? So senang. Lepas tu clip je tepi ni. Jadi aku tak payah nak letak makanannya. So makanan tu aku boleh pegang je. Kiranya dia mempercepatkanlah proses untuk aku letak phone holder tu. Macam tu. Okey. Settle yang pertama. Jadi kita hantar di. Okey, cun. Resident Zamrud Kajang 2. Mantap lah. First order tak jauh sangat, 5.5 km saja. It's okay, first order guys. Jangan dah 4-5 order pun still jauh, tu malas lah. So first order ni relax, santai dulu. And hari ni tak pasti laju ke tak. Sebab hari ni hari Minggu. Aku pun start awal pagi untuk dapatkan order. Kita ke sana. Kita ke Resident Zamrud Blok A. Okey, faham. Bagi korang yang berkenan dengan phone holder yang baru aku pakai ni, aku ada sediakan link dekat bawah. So mana yang nak beli tu boleh check out je, okey. Tak semestinya phone holder saja. Semua barang yang aku pakai semua ada link dekat bawah. Jadi korang tekan je and check out terus. Let's go. Yes dah. Sampai Resident Zamrud Blok AB. Boss, morning. Dia kata Blok A 409. Hantar rumah lah. Sini Blok A. Okey, thank you bos. Kalau Resident Zamrud Blok AB, sana CD. Yang CD tu dia tak boleh naik tau. Tapi yang Blok AB ni boleh naik atas. Aku pelik juga dia punya management ni macam mana. Padahal sama je. Nama pun Zamrud kan. Tapi macam tu lah. Okey, kita parking dulu sekejap. Dia kata naik sini tapi sini lobby B. Aku kena naik lobby B je. Tapi ni mungkin lobby kan. Aku kena hantar Blok A. Okey, so ke mana kita? Kanan ke kiri? Kiri tak? Moni. Okay. This one. Okay. Welcome. Delivered order yang pertama RM6.90. Alhamdulillah. Okay guys, aku dekat Sungai Tangkas ni. And then ingatkan dapat order kat sini, tapi dapat order di Reko, di roti canai Tok Daddy. So dari sini kita kena bergerak ke roti canai tu 3 kilo. Ingatkan dapat belah sini. Kenapalah tak bagi dekat-dekat. Jauh juga dia nak baginya. Tapi tak apalah. Order kedua pun kita dah dapat. So jangan melengahkan masa lagi. Dengan pantas kita ke roti canai Tok Daddy.
Let's go on. Later. Alright, kita dah sampai di roti canai Tok Daddy. And dalam aku on the way tadi, notification pun mengatakan ordernya dah siap. Jadi tak sidai kali ni. So aku datang tinggal pick up je. Okay, jom kita ambil. Jadi tak buang masa banyak ah. Dia kata daripada penyaga sudah siap ordernya. Kita arrive dulu. Nombor dia 817. Okey. Alright. Safe. Order is ready. Check. Collect. So kita letak handphone. Kan senang macam tu. Letak handphone satu tangan je. Tak payahlah nak letak makanan dulu. Lepas tu nak letak handphone. Sebelum ni kan handphone holder yang cengkang tu. Jadi aku kena masukkan dua-dua tangan. So bila dah ada phone holder baru ni, satu tangan je settle. Jadi mempercepatkan masa. Sebab tu aku beli. Okey, order kedua dan pick up. And now masa untuk delivery ke customer. Kita hantar di. Okey, yang ni jauh. 8 km di Country Height. Allahu Akbar. Order kedua dia dah bagi jauh dah ni. Lain macam Nampaknya rider-rider lain masih dibuai mimpi lagi. So disebabkan itulah aku kena pick up 3 kilo, menghantar 8 kilo. Jadi totalnya berapa? 11 kilo je di sini. Allah. Kita tengok bayaran dapat berapa ringgit untuk 11 kilo. Jadi korang sendiri tengok berbaloi ataupun tak berbaloi. Moments later. Kita dah sampai di Country Height. Jadi sekarang sesi untuk mendaftar dulu. Sebelum ke rumah customer, lagi 2 km lagi nak masuk dalam ni. Bos, morning. Aku bila masuk dalam Country Height ni, mulalah mata tu melilau kiri kanan. Sebab dalam ni rumah besar-besar. Macam istana dah rumah. Dan kita bukannya boleh selalu dapat masuk tempat-tempat macam ni kalau tak ada tujuan kan. Jadi bila Grab ni tujuan nak menghantar makan, dari situlah boleh tengok nampak rumah ni. Ui, besar. Kita tengok menghayati rumah-rumah orang kan. Best-bestnya dapat rumah besar-besar macam ni. Alhamdulillah. Baru nak ke rumah customer yang kedua. Order ketiga kita dapat. Let's go on. Sekejap lagi lah tengok. Kita hantar dulu. Lagi 900 meter je nak sampai rumah customer yang kedua ni. Ada guide lagi rumahnya. Bos, 19. Ya, hantar makan. Okay bos, thank you. Hai, dah masuk guide yang besar pun kena masuk lagi guide kat sini. Oi, betul-betul secure dia punya tempat ni. Nombor dia 19. Kanan ke kiri Sini macam ganjil. So, ganjil belah kiri lah kan. Okey, yang ni. Alright. Dan note tulis di sini tinggal depan pintu. Okey, baik. Kita ikut saja apa yang customer minta. Roti canai. So tinggal depan pintu pun gambar still kena ambil ya. Kat sini. Okey, settle. Order yang kedua. More moments later. Setelah 5 kilo kita bergerak ke sini, alhamdulillah sampai. Dah siap belum tak pasti. Nampak macam belum siap. So kita tunggu dulu. Sekarang 8.17. Tunggu dulu order yang dia siap pukul berapa. Ya 713. Si putih dengan si kabut. Okey, terima kasih. Baik. Okey. Gambar dulu, settle. Save order is ready, check. So ikat dulu. Okey, mantap. Okey. Cuy. Order yang ketiga, kita dah pick up di Nasi Belau Abeh, Sungai Chua. Untuk hantarnya, kita hantar di TTDI Grove sejauh 6.1 km. Ya Allah, jauh juga Aku ingatkan dekat. Dah 2 kali dah order-order jauh ni.
Tadi nak pick up 5 km. Okey, 5 km. Nak hantar dia 6.1 km. So, satu tu kita tolak tepi. Jadi kita ambil 6 km saja. Still 11 km juga untuk order yang kedua ni. Jauh-jauh hari ni. And sekejap lagi kita tengoklah berapa fare juga untuk 11 km yang order kedua ni. Tadi yang pertama dapat RM8 lebih. Yang ni kita tak tahu dapat berapa. Okey. Jom kita ke location customer. Berbaki lagi 5.2 km. Alright, kita sampai di location customer yang ketiga. Kat nombor 3. Customer di sini katanya nombor 3. Belok di sini nombor 3 kan? Betul lah ni. Ini nombor berapa ni? 1 and then 3. Okey yang ni. Ya ke? Macam salah je. Ke nombor 1 rumah je. Try call dulu. Sebab kat sini nombor 3. Tapi tu rumah Chinese. Nama customer ni nama Melayu. Kita call confirmkan. Nombor 3 ke nombor 1? Hello? Nombor rumah nombor berapa? Nombor 1 sebelah je rumah. Oh, nombor 1. Okey. Sebab dia punya pin nombor 3. Saya takut salah rumah. Okey, nombor 1 Okey, baik. Kan aku cakap macam pelik lah. Sebab tu rumah Chinese ada gantung apa? Dia punya perhiasan Chinese tu. Aku macam, betul lah. Dia lah rumah Melayu kan? Ni bang. Okey. Terima kasih kak. Okey, order yang ketiga ni. Pick up 5 kilo. Hantar 6 kilo. Total 11 kilo. Kita dapat berapa kilo? Cik tak ada. Berapa ringgit kita dapat Delivered. Order yang ketiga RM9 sahaja. Ibaratnya lagi 2 kilo tu tak dibayar. Hantar 11 kilo dapat RM9. Yang tadi tu yang pertama hantar 11 kilo dapat RM8. Lagi kurang yang tu. Okey, tak apalah. Yang penting kita dah hantar, dah settle lah pun. Dah hantar makanan kat customer. And then ni aku sampai rumah customer ketiga tadi. Order yang keempat masuk Grab Express. Order yang keempat Grab Express. Kita kena pick up di Starbucks. Aku tengok tadi dia bukan air, tapi dia macam apa orang panggil? Yang macam serbuk-serbuk apa? Yang macam serbuk-serbuk Starbucks tu yang nak buat air tu. Apa orang panggil nama dia? Aku pun lupa lah. Dia bukan air tak apa. Jom kita ambil. Kunci pula. Macam mana aku nak ambil? Ada Grab punya? Oh ya ke? Tapi dia masuk. Dia air ke atau pack barang lah? Macam Skechers. Oh. Berapa Dia ni 3. Cek dulu. Okey, baik. Nanti saya pack untuk abang. Okey, baik, boleh. Dia buka pukul 9 tapi order ni masuk macam mana? Maksudnya dia punya sistem lah tu kan. So dia check dulu. Sekarang ni 8.39. Tak tahulah pukul berapa pula dia siap. Aku harap tak lama lah. Kalau lama rugi masa order pun laju juga hari ni. Harap-harap begitulah ya. Kita tunggulah dulu untuk order yang keempat ni. 2 weeks later. 8.42. Okey, siap. Cantik. Sebab tak lama sangat. So kita ambil gambar sini. Submit. Okey, cun. And now kita hantar ke okey, ke Jet Hill. Mantap. 7.2 km. Jauh juga. Tapi tak apa lah. Sebab pick up pun 500 meter je. Tak adalah pick up pun sampai kena 5 kilo, 3 kilo. Tu payah lah. Pick up pun dah jauh. Macam ni pick up dekat 500, hantar jauh. Okey lah. So bayaran tu berbaloi lah kejap lagi. Hari demi hari, alhamdulillah, channel YouTube aku ni makin mengembang. Maksudnya hari demi hari tu
adalah subscribers meningkat, tapi tak adalah satu hari tu naik sampai 200 subscribers. Tak, naiklah dalam 5-6 orang. Tapi itu pun alhamdulillah lajulah juga peningkatan tu. Daripada sebelum ni aku nak sampai ke 3000 subscribers pun agak makan masa yang lama. And now alhamdulillah kita dah 5000 lebih. So yang mana yang tengah tengok sekarang ni, pakat-pakatlah share aku punya video untuk aku mengembangkan lagi aku punya vlog, Grab vlog ni, supaya yang suka tengok macam ni, supaya lebih ramai lagi yang akan suka tengok. And kalau boleh lah, aku tak minta pun and tak berharap sangat pun, kalau boleh sebelum tahun baru aku boleh capai 10k subscribers, insya-Allah lah. Tapi tak pastilah sebab sekarang pun dah bulan 10, berbaki lagi 2 bulan je. Tak tahulah boleh ke tak capai untuk 10k subscribers tu. Kita baru 5k, lagi 5k untuk dapatkan 10,000 subscribers. Kita cuba je lah, kita cuba. Ada rezeki, ada. Dah sampai rumah customer yang keempat. Nombor dia nombor genap. So di sini semua nombor genap. Okey. Wow. Order masuk lagi guys. Cantik. Order sangat-sangat berdesuk hari ni. Dia hantar gambar dulu. Okey, ngam. Delivered order yang keempat. Kita dapat RM7.40. Alhamdulillah. Tadi kat rumah customer tu kita dapat order ke-5 kan. Order ke-5 pun kita pick up dekat je dengan rumah dia. Kita pick up di Subway Jet Hill. Itu dia, warna hijau. And katanya dekat sini dah siap. So dengan pantas kita pick up. Kita arrive dulu. Nampak dia tulis order is ready. Order is ready tu maksudnya dah siap. Yang ni sekali dengan air Okey. Ambil gambar. Save. Check. Okey, ngam. And now kita dah pick up. Wah. Order kelima ni dekat 1.1 km je. Alhamdulillah. So air tak depan. Cabut pula dia punya ni stiker ni. Aduh, dah melekat pula dekat kaki dia. Okey. So sebabkan dia dekat, tak depan je lah. Tak payahlah letak dalam beg. Dekat sangat. 1 km saja kita hantar di Residen Setia Impian. So bila Residen ni yang shortnya kita letak dekat guard house je, tak payah naik atas ke rumah dia. Itu lagi syok. Dah lah, ambil dekat, hantar pun dekat, letak dekat makanan dia pun dekat juga. Jom kita hantar makanan yang kelima. Tahu-tahu dah sampai dah. Okey, jom kita letak dekat meja guard house. Okey, mari. Tak sini, Subway. Stiker dia tak lekat lah ni, aduh, susah betul. Okey dah tu. Kita hantar kat customer. Kita bagi tahu di guard house. Alright, order yang kelima kita delivered, dapat RM4. Cantik. Deliver 1 kilo dapat RM4. Yang ni berbaloi sangat. Oish, masuk lagi order yang ke-6. Cantik. Okey. Jom dengan pantas. Kita ke order yang ke-6. Yang ni jauh sikit nak pick up. 2.8 km. Anggaran dia dalam 7 minit lebih. Kita kena pick up di
Kerabu House, Sungai Ramai Luar. So maknanya nasi kerabu-kerabu lah ni. Siap-siap Kelantan lah ni yang order ke. Gitu. Daripada order yang pertama sampailah order yang ke-6 ni, alhamdulillah order tak putus. And then sekarang pukul 9.05. Selalu sampai pukul 10 aku buat. So kita tengok sampai pukul 10 boleh dapat berapa order. Jadi sekarang dengan pantas ke vendor yang ke-6. Let's go! Okey, mantap. Sampai di Kerabu House. Jom kita pick up dulu. Harapnya dah siap lah ya. Tak tahu dah siap belum. Grab punya ada 329. Okey, baik-baik. Belum siap lagi. Sekarang pukul 9.08. Kita tunggu order yang ke-6 siap. Later. Ya. Okey, guys. Alright, masih baik. 9.13. Siap order yang ke-6. So ni air dia. Makanan kita tak dalam beg. Plastik yang makanan. Okey. Boleh tak apa. Many minutes later. Baik bang. Baik, sama. Okey. Ia tertinggal barang. Mantap. Jom. Kita luncur. Order ke-6 pun dah pick up. Jadi kita nak deliver di Jalan Puncak Utama, Taman Puncak Utama, sejauh 9 minit, 4.7 km. Jauh juga. Kita nak pick up tadi pun jauh sedikit lah, 2 point lebih. Nak hantar pun 4 km lebih. So dalam lingkungan order yang ke-6 ni 7 ke 8 km range dia. It's okay, tak apa. Cuaca pun dah start panas dah ni. Memang hari ni panas di awal. Pukul 7 tadi pun matahari dah naik dah. Sekarang dah pukul 9.16. 6 order dalam tangan. So untuk target lagi 2 order. Tapi kalau dah capai target tu, tapi belum pukul 10, kita jalan lagi sampai pukul 10 baru kita stop. Tengok dapat berapa order. And sambil-sambil tengah layan ni ada iklan, jangan skip ya guys. So tanpa buang masa, jom kita luncur ke rumah customer yang ke-6. Let's go! Okey, sampai rumah customer yang ke-6. Customer ada chat tadi, dia cakap nanti letak atas tembok lampu. Okey, yang tu. Jom letak atas tembok je. Customer minta macam tu. Okey, makanan dia dengan air. Tembok lampu yang sini lah. Okey. Letak pun, ambil gambar jangan lupa. Alright, mantap. Okey, order yang ke-6 delivered order. Kita dapat RM7.20. Alhamdulillah. Walaupun kita hantar lebih kurang dalam 7 ataupun 8 kilo, kita dapat RM7.20. Okey lah tu. Lepas je order yang ke-6 ni, okey, dekat sini barulah order putus tak dapat order. So yang berdekatan dengan kita ialah Jerit Hill. Aku nak ke Jerit Hill dulu, dalam pusing-pusing dulu dalam 2-3 minit. Kalau tak ada order, baru aku lari ke Bandar Kajang. Okey. Sekarang 9.23. Kita masih ada lagi lebih kurang setengah jam sebelum pukul 10. Jom cari order yang seterusnya. Let's go. 12 seconds later. 9.23 aku cakap let's go nak cari order yang seterusnya. 9.25 cantik order yang ke-7 masuk. Kita kena collect di restoran Serai. Kat sini lama juga tak pick up. Kita dari Jerit Hill ni ke restoran Serai 3.5 km, anggaran dalam 8 minit macam tu. Kat sini 8 minit lah. So pick up restoran Serai 3.5, hantarnya aku rasa dekat ni. So kita tengok je lagi. Jangan jauh-jauh sudah sebab dah order yang ke-7 dah ni. Bontok pun dah naik ke matu dah ni. Ok,
Okey, sampai restoran Serai Taman Sutera. Uish, rider ramai juga ni. Nampak gaya macam sidai je. Try kita tengok dulu. Ni ramai sangat ni ridernya. Much later. Much later. 10 tepat baru siap Bapak lama. Aku sampai 9.30 lebih. Tak pasti tadi 9.30 berapa tadi. Pukul 10 tepat baru siap. Setengah jam aku kat sini saja. Rugi masa. Sepatutnya bolehlah dapat 2 atau 3 order lagi. Tapi disebabkan kedai ni sidai aku, tak boleh buat apa lah. Maksudnya ni order yang terakhir aku dah lah ni. Dah pukul 10 dah pun. Hei, sebab hantar pun dekat je Taman Sutera ni juga. Nak hantar dekat betul lah Taman Sutera 1.8 km je. Tapi ya Allah, lama benar menunggunya. 9.33 tak silap tadi aku sampai kedai. Pukul 10 tepat baru siap lah Oh Allah, menguji kesabaran betul. Sebelum tu ada rider sebelum aku lagi lama, 1 jam dia tunggu. Wah, habis masa betul-betul kat kedai Okey, sampai rumah customer yang ke 7. Okey. Assalamualaikum. Okey. Gambar. Okey, jom settle. Dah lah terbuang masa banyak tadi kat kedai tu. Rugi betul. Okey, delivered order yang 7. Dapat RM5.90. Korang bayangkan, nak dapatkan RM5.90 ni dalam lebih kurang 40 minit baru boleh dapat RM5 tau. Bukan senang nak dapat RM40. Nak dapat RM5, 40 minit, 30 minit kena sidai kat kedai. Lepas tu 10 minit hantar sini, 40 minit semuanya dapat RM5 je. Aku ingat nak stop sebab dah pukul 10.08 minit. Tapi kita dapat lagi order yang ke-8 ni pula. So berdekatan juga kedai dia dengan restoran Serai tadi. And hantar pun tempat yang sama juga. Dekat aku hantar yang order ke-7 ni, kawasan perumahan tu juga. So kita bergerak ke sana 1 kilo. Lepas tu kita hantar ke rumah tadi balik. Jom. Kita ke Rantau Dagang. Let's go. Rantau Dagang ni. Okey. Dah siap belum? Tengok dulu nombor dia kat depan tu, atas meja. .018. Ni dah siap. Cantik. Kan senang macam ni datang terus pick up. Yang tu kedai depan tu, ya Allah, setengah jam nunggu je. Safe. Order is ready. Check and collect. Okey, jom kita hantar balik dekat tempat yang sama. And aku rasa lepas order ke-8 ni, target aku dah capai dah ni. So lepas ni kita tengok order kita capai ke tak capai. Kalau belum capai, nampak gayanya kena still cedok lagi lah. Cuaca dah panas dah ni. Kalau dah capai, tiada kata-kata lain melainkan balik. A little later. Bos masuk lagi hantar makan. Masuk lagi sekali kita. Tapi macam gini okey lah, hantar pun dekat, ambil pun dekat. Jadi cepat lah untuk settle satu order tu. Okey, order yang ke-8. Alhamdulillah, selamat sampai kita. Dan mungkin order yang terakhir untuk hari ni. Assalamualaikum. Jom okey. Baik, sama. Order yang ke-8 pun settle, delivered. RM5.10. Alhamdulillah. Yang kali ni RM5 ni tak sampai 20 minit pun. Yang first tadi RM5 40 minit. Menangis baik. Okey, jam menunjukkan sekarang 10.30. Maknanya
Aku dah 3 jam dah hari ni. Aku start tadi 7.30 and then 8.30, 9.30, 7.30, 3 jam. So 3 jam ni berapa yang kita dapat? Yang ni yang kita nak tengok ni. So kita dapat untuk 3 jam 8 order and then RM57.20. Mantap guys. Tapi still tak boleh lawan video lepas lah. Video lepas 2 jam je dapat 50. Video yang ni 3 jam. It's okay, tak apa. Still capai juga target kita. And now dah panas pun cuaca. Aku on the way balik. Terima kasih pada siapa yang support video aku daripada mula sampai habis. And Alhamdulillah masih aku diberi ruang untuk buat video pada korang semua. And jangan lupa pakat-pakat share, like, subscribe video ni. And then semoga kita dapat juga kita boleh capai 10k subscribers. Okay, jumpa korang Sabtu depan pula. Let's go!